he is a good brother-in-law lah. Sebab dah 2 tahun kenal dia tu macam, he never say no to anything I want. Tu yang saya suka. Sebab saya suka power orang. Yang je. Dan lepas ni kakak akan jadi sama rata. Sama rata diri kakak dengan sebagai seorang isteri juga. Jadi sama rata diri kakak. أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Ibnu Amir bin Mokhtar. Ya, saya. Saya nikahkan dikau dengan puteri saya, Nusri Nashra binti Muhammad Fauzul-Zaki, yang telah mengizinkannya kepada saya dengan mas kahwin sebanyak RM10,000 tunai. Saya terima nikahnya Nur Sri Nashra binti Muhammad Fauzul-Zaki dengan mas kahwinnya RM10,000 tunai. So if you needed to know how much I really treasured you, I still carry all of you in memory. I was in paradise, so happy I could die. Kakak dan Ibnu, selamat pengantin baru, selamat menjalani bahtera perkahwinan. Semoga kekal ke anak cucu dan berbahagia, tali keluarga kita makin bertambah besar, InsyaAllah.